Assalamualaikum. Okay guys, hari ni aku nak tunjuk cara macam mana nak ganti waft tangki, berbola tangki. Tengok sini. Alright, ni tangki aku kat atas bumbung, dengan bumbung. So kat sini, tengok kat sini. Alamak, tak nampak pula. Air penuh. Aku tutup ni pun, ni dah penuh ni, tapi air masih berjalan. Sekejap Okay, aku terpaksa buka profile sikit untuk ada pencahayaan sikit. Kau nampak? Ni dah penuh ni, air dah penuh. Patutnya macam ni air jalan, air berjalan, air masuk. Ni pening dah habis ni. Maknanya waft tangki ni dah rosak, waft berbola tangki ni. So kita akan gantikan dengan yang baru. Bola ni dalam RM5. Aku pakai bola yang besar. Dan ini yang heavy duty punya, dalam RM30. Boleh dapat RM25 boleh dapat. So barang yang kita perlu, white tape dan juga perengkuh pipe. Kawasan ni ada, so kalau korang nak pasang benda ni, nak pasang waft ni, korang kena padamkan air masuk. Sama ada kat meter depan ataupun macam kat sini dia ada kat situ. Yang tu kita matikan, yang tu dia ni akan terpadam. Jom. Tapi korang nak jalan atau bumbung ni, hati-hatilah. Aduh, boleh. Okay. Air dah pun terpadam. So masanya untuk kita buka dan pasang yang baru. So bila air dah padam, kita kena buka ni pelampung dulu. Pelampung ni kita kena buka dulu sebelum kita buka benda ni. Ni ada pelampung ni dalam ni. So kita kena buka pelampung ni dulu. Putar dia macam biasa. Sebenarnya pelampung ni boleh guna lagi, tapi aku tukar dia terus. Boleh guna lagi, tapi kita tukar dia terus. So ini kita kena pakai perengkuh pipe untuk putar, cabut. Boleh putar macam biasa. Kalau boleh, tu boleh. Macam ni dia lengkungkan. Kalau ikutkan yang asal tegak je. Tapi bagi aku pun suka lengkungkan sebab pelampungnya lebih ke dalam. Dah agak melengkung. So kita pasang white tape, lepas tu kita pasang balik kat situ. Dah terpaksa off dulu. Tahu-tahu dah siap pasang. Alright, kita dah pun habis pasang. Dah siap pasang dah. So yang ini yang lama, yang untuk yang baru. So pelampung pun kita dah pasang. Pelampung dah pasang. So masa kita untuk mencuba cek ada leaking ataupun tidak. Tapi atas ni korang kena berhati-hati.
Boleh buka. Kita tengok lagu mana. Okey, kita kena tengok kat kawasan ni ada kebocoran ke tidak. Okey, so far tak ada. Berfungsi atau tidak. Okey, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Okey, selesai. Okey, ada satu benda yang aku nak katakan. Mana korang nak tahu water pump pula apa ni, apa mungkin input waf tangki ni problem. Bila problem, air overflow akan masuk kat sini, dia akan bawa sama ada keluar rumah ataupun dalam tandas. Yang ini dia turun kat dalam tandas. Sekejap lagi aku tunjuk kat mana dia keluar. Kalau rumah setingkat, kebiasaan ni keluar daripada bumbung kat belakang rumah. Tapi yang ini biasanya dalam tandas. Ni overflow. So bila tangki pula, waf ni failure, rosak, tak berfungsi dengan baik, air sentiasa masuk, ianya akan masuk ke dalam overflow ini. Alright, berkicap guys. Terima kasih kepada yang baru follow, baru menonton video ini, vlog ini. Aku Helmi Sakur. See you. Penat nak cakap apa, korang baca je lah kat ruang komen tu, description kat bawah. Assalamualaikum. Moga bermanfaat.